Terkini, Marissa Dania dan ASLAM hadir ke Mahkamah Syariah untuk pengesahan cerai dan rujuk. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perkongsian terbaru melibatkan Marissa Dania Hakim dan suaminya, Aslam, mencuri perhatian ramai selepas kedua-duanya dilihat hadir ke mahkamah. Menerusi hantaran M-Star di media sosial, pasangan ini dilaporkan tiba di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan bagi urusan penting melibatkan rumah tangga mereka. Menurut kapsion yang dikongsikan, kehadiran mereka ke mahkamah adalah bagi tujuan tuntutan pengesahan lafaz cerai serta permohonan pengesahan rujuk. Lapor M-Star lagi, suami Marissa pernah melafazkan cerai di luar mahkamah pada September 2024 dan Jun 2025. Mereka bagaimanapun rujuk kembali dalam bulan yang sama ketika lafaz cerai dibuat. Difahamkan, permohonan pengesahan lafaz cerai dan rujuk itu telah difailkan oleh Aslam pada 10 Mac lalu. Perkara ini disahkan sendiri oleh Peguam Syariah kepada Aslam, Muhammad Amal Yasser Ahmad Nasri. Apabila disebut pengesahan, maka sudah ada lafaz cerai dan rujuk. Sama ada lafaz tersebut sah atau tidak, mahkamah akan putuskan. Nasihat saya kalau nak nikah, laksanakan secara betul. Mahkamah telah sahkan perkahwinan mereka. Nasihat saya kalau nak nikah, laksanakan secara betul. Mahkamah telah sah ke perkahwinan mereka, tapi sijil nikah belum keluar lagi sebab masih ada beberapa prosedur dan perbicaraan yang perlu dilalui.